Okay, jangan lupa dalam direction practice I cerita tentang thinking tools di Summit. Sekarang dah boleh cakap panggil label je kan. Saya panggil Summit sebab you dah tahu. Dulu tak boleh, language dah berbeza. Okay, dalam direction practice kita ada challenge. Challenge kita adalah internal, external dan future. Sekarang bila kita tahu ada sistem and design, inilah bezanya leader ada sistem and design dengan tak ada. Bila kita nampak dalam sistem design, kita dah tahu S1 player akan kaput about time. Sebab apa? Dia duduk dalam Mak Saleh cakap apa? The cost of doing nothing. Mak Saleh cakap The cost of doing nothing. Kita tak buat apa-apa, sebenarnya ada cost. Jangan ingat tak ada cost kalau tak buat apa-apa. The cost of doing nothing. Kita ingat kita tak buat apa-apa, kita masih dengan cara lama, okey. Tapi ada cost dia. So sebenarnya bila kita tengok future challenge dalam direction practice, bila kita tengok sistem and design kita tahu the cost of doing nothing pada dia orang adalah apa? Kegagalan. Ya. Dia about time saja dia akan gagal. Jadi bila kita dah nampak sebagai leader, kita tak boleh biarkan. Kita kena terus dakwah dia. Jangan pada muka kau dulu aku cakap kau tak nak ikut, jangan. Itulah satu jangan ada agenda. Sebab itulah sebenarnya genuine kita sebagai leader buat development. Jangan pernah rasa orang yang tak follow kita sebagai degil. Jangan pernah rasa dia degil, dia tak mau ikut. Sebenarnya semua orang boleh digerakkan. Cuma kita kena tengok tools apa yang perlu untuk kita repair. Macam mana nak bawa dia? Sebab kita sistem design. Itulah. Itu maksudnya sudah pergi leader coach. Bila you dah menggunakan sistem and design untuk repair issue, bukan. Perasan tak? Okey, biar I relatekan you dengan content coaching Okey. Sebelum kita pergi kepada content coaching, sebelum tu ni clear tadi Dapat tengok structure, tengok others, team, tengok individual, tengok performance state. Dan kita tengok performance. 6 elemen untuk gerakkan performance tu. Okey. Jadi sekarang maksudnya kita dah tahu dah. Kita ada thinking tools di high camp. Jadi bila you all dah dapat ada thinking tools, I bagi tahu you 3 thinking tools ni sangat power. Sebab dia structure yang berbeza. Sangat power. Okey. Boleh I sambung? Boleh teruskan. Okey, apabila kita pergi coaching, ingat lagi ke tak ingat? Ingat ke? Okey. Okey, bila kita pergi coaching, sebelum masuk coaching, kita tahu jangan ada agenda, jangan ada perception, jangan ada label. Agenda, perception dan label merencatkan growth. Tetapi apabila tak ada agenda dah tak ada, perception dah tak ada, label pun dah tak ada, dan kita present, kita betul-betul ada dekat situ. Kadang-kadang kita tak present. Agenda memang tak ada, tapi kita pula tak present, mind somewhere else, tengah fikir. So tak berlaku coaching ke advisory, sebenarnya tidak berlaku. So ini perkara yang perlu hapuskan, hindarkan sebelum ada. Okey, sebelum kita masuk, kita dah tahulah dia akan bagi tahu kita apa. Bila kita nak duduk sesi, dia sama ada apa? Kita dah dengar isu sekarang, issue and challenge. Betul. Bila kita dengar issue and challenge, dia akan cakap apa? SM, saya ada ni lah, apa juga masalah dia cakap. Kita tahu dia adalah issue and challenge. Okey, tadi sama ada sekarang kita nak menentukan sama ada coaching atau advisory saja. Dah. Jelas dah? Bila coaching kita explore. Okay? Bila advisory kita bagi dia solution, kita jawab, answer. Coaching kita question dia, tanya dia, explore. Advisory kita jawab soalan dia based on structure and process yang kita ada, design yang kita ada sekarang. Jadi kita tahu macam mana nak bantu. Clear sangat ni? Dapat? Okey. Parameter yang paling penting apabila issue and challenge datang. Ini parameter yang sangat penting sebelum masuk model coaching atau model advisory pun. Sebelum kita masuk model, adalah 2 perkara. Perkara pertama adalah makna. Ingat lagi dia lepas, apa makna masalah ni pada dia? Kedua adalah reality. Apa reality masalah ni sekarang? Ini nak kena clear sebab ini digunakan dalam coaching dan advisory. Ini sangat advance. Bila you faham 2 perkara ni sangat advance tau. Tanpa 2 perkara ni clear, yang lain tu buang ke parit saja.
Sebab I nak you bagi penekanan fokus Okey, apabila orang cakap datang, saya rasa tim saya memang dah tak boleh buat dah sekarang. Ayat dia macam tu kan. Apa jugalah soalan. Cuba bagi masalah satu. Kita ambil real case kan. Bagi satu masalah. Masalah apa? Saya saya satu. Saya accept saya sekarang ni saya nak fokus buat personal sales. Okey. Masalah sama saya tu. Sama lain. Tak apa. Lain pula. Lain. Lain. Masalah lain, masalah satu ni, saya bukan orang yang multitasking. Saya tak ada orang jadi leader dalam tim saya. Dulu bagi mahir baru nak. Saya dah habis dah leader. Satu lagi tak. Apa yang boleh saya tahu apa yang membuatkan apa yang awak maksudkan pasal multitasking tu? Coaching explore. Okey. Explore. Okey. Maksudnya Munirah cakap kita kena dapat soalan tu tepat. Apa makna multitasking pada dia? Sebab makna kita berbeza. Okey. Kita kena faham satu perkara apa tahu. Selalunya apa yang berlaku kesilapan dalam coaching ataupun apa-apa juga keadaan. Apabila orang cerita problem, sebenarnya kita mentafsir problem tu dari pengalaman kita. Label. Itu sebab kena faham makna tu dengan tepat. Ini bukan label. Kita mentafsir cerita tu daripada pengalaman kita. Dia sedang cerita tu. Dia tak boleh buat multitasking. Kita pun start apa? Dia ni malas. Aku dulu pun pernah jumpa orang macam ni. Daripada pengalaman kita judge dia. Sebab tu judgement tu tak boleh ada. Bila orang bercerita, jangan sekali map dengan experience kita. You tak perasan benda tu happen. Sebenarnya apabila you dengar, you tengah bawa experience you mentafsir cerita dia. You tak perasan. Because that's habit. Yang itu yang kita kena buang sekarang. Itu kita kena buang. Sebenarnya itu sebab tadi present, you betul-betul dengar, jangan ada agenda supaya you tidak mentafsir daripada cerita you. Sebab kita nak present. Jangan. Kalau kita dah ada judgement, ada Habis. Sebab you dah label. Sebab tu ini kena understand mencari makna yang saya cakap tadi. You kena faham betul apa makna isu tu pada dia. Apakah masalah sebenar, apa berat isu, apa pain yang dia tengah rasa sekarang. Apa yang important pada dia sekarang. Apa yang saya buat biasa Pak? Apa yang faham pasal multitasking? Okey dah? Okey, bila dia cerita nak dapat makna ni, kita kena tengok apa? Okey? Saya pandai telemarketing je. Kita kena aware tentang perkara ni. PPF, dia dengar tu. You nak faham makna ni pada dia, isu dan challenge pada dia, you kena faham. Satu, you nak kena tengok past dia. Maksudnya kan, okey. Ni lah guna dia past, present, future. Kita nak always bawa ke present. Siapa yang living in the past, dia akan always duduk dalam anxiety, depression. Jadi kita nak tahu isu tu betapa berat pada dia. Nak tengok past dia. Okey. Jadi bila Tanya ke pas tu? bukan. Bila kita tanya isu tu, bila macam tadi kita dengar dia tengah cerita masalah, dia banyak-banyak dia cerita kan. Lepas tu kita perasan tak apakah yang paling berat isu tu pada dia? How heavy isu tu dekat dia? Tak sama. Kita mendengar tak heavy. Sebab kita tak bawa pikul beban tu. Dia heavy sebab beban dia bawa. Bila dia cakap apa tahu? Saya sekarang rasa macam tengah tak boleh nak buat lah. Saya tengah runsing. Runsing dia tu isu family, isu kewangan, bergaduh dengan ini. How heavy? Isu dia tu berat dia. Cara kita menilai berat dengan dia menilai berat tak sama. Sebab tu kita kena faham apa makna isu tu pada dia. How heavy isu yang dia bawa tu. Adakah isu tu tak ada masa benda pun? So nak buat apa? Bawa cerita. How heavy. Dan apakah ketakutan dia kalau isu tu berlarutan future dia. Ini yang kita nak explore dalam apa makna isu tadi. Bila kita cakap makna, kita kena understand konteks tu. Konteks mana betapa beratnya, how heavy isu tu, dan apakah ketakutan dia, problem tu kalau berterusan. Baru you dapat makna tu. Dan sekarang dia macam mana? Jelas tak bila nak understand makna ni? Ada orang yang dah cakap living in the past, bawa dia ke sekarang. Ada orang living in the future, sentiasa takut je. Yang ini depression saja. So kita nak bawa dia ke hari ni. Ya Allah, saya ada HM2, saya ada HM3. Nak bawa dia, Reality dia. tugas dia bawa dia hari ni kepada apa yang kita boleh buat. Okey. Apa yang buat dia sekarang?
future tu macam mana? Ha? Yang future tu Saya risaulah bulan ni saya dapat 20, bulan depan saya tak 20 activation macam mana? Tu boleh menyebabkan anxiety. Anxiety lah. Belum apa lagi. Dia fear, hidup dalam fear. Kan? Dia Ha. kalau Dia dalam rasa diri dia tu nasib. Nasib. dia kalau dalam risk dekat risk. Ya, Benda ya, tak berlaku ya. lagi. Benda tak berlaku dia dah bawa. okey, Bagus. Dapat tak makna? So, bila orang cakap, I dah bagi tahu, jangan map dengan pengalaman kita. Jangan map dengan experience yang lepas. Insiden kita, aku pun pernah jadi macam ni, kita map pula. Kita nak jadi mentor pula kat situ. Oh, masalah betul. Kita yang masalahnya. Tu cakap, you ada problem. Bukan orang tu. You menambahkan problem. So, pastikan kita faham tentang mencari makna. Gunakan PPF. Ini I tunjuk you macam mana you nak explore. Kalau tidak, I tak tahu macam mana nak tengok tu Macam blank kan. Ni teknik lah. Kalau dia kata dia worry tu kita tahulah dia tengah You worry in the past. pas. Ke in the future. Oh. You worry ni, worry apa? Worry yang dosa lama menghantui sekarang? Worry. Atau worry apa yang akan datang? Sebab tu you kena clear yang dia worry yang mana. Lepas tu how heavy worry dia tu. Kalau tak worry sangat, okey lah. Kalau dia worry betul sangat heavy, bawa dia ke present state. Dapat yang pertama? Last kali kita mau present sebenarnya. Mesti bawa present. Sebab present is power Ya, present. yang kita boleh buat. Sebab sekarang. Ha. Kita ada. Clear sudah? Ingat makna sesuatu isu pada koci kita tidak sama. Dan jangan sekali-kali kita map dengan pengalaman kita. Dengan judge. Ingat Itu yang pertama. Okey, clear. Yang kedua, reality. Bila kita cerita reality, apabila coaching kita tengah cerita tentang isu and challenge ni, dia ada 4 reality. Okey. Ingat lagi? By me, to me, as me, through me. Okey. Cuma I mudahkan konteks tu supaya you senang faham. Itu I bagi preview. Sekarang I bagi you faham. Itu preview. Selalunya I bagi preview dulu. Dia preview lama tu. Preview supaya you tengok, tanya AI. Tanya AI. Dulu rasa macam hebat tanya AI. You tanya AI, tak faham juga. Percayalah I cakap. Tengoklah tu me. Tak apa. I bagi you analogi yang mudah faham. Okey, pertama. Ini nak understand reality tau. Bukan maksudnya kita nak ubah reality tu. Kita nak tahu isu ni berada di reality mana. Pentingnya reality ni. Gila punya penting. Kalau you tak faham reality ni, coaching tak jalan. Hidup dalam tak. Okey. Pertama adalah apa dia? Reality ni adalah externalizing. External. EXTERNALIZING. Ini yang kita cakap life happen to me. Maksudnya dia external. Me, okay, ini reality. Ini dia hit me. Really life happen to me. Maksudnya dia externalize. Dia bukan internalize. Dia tengok keluar. Apa-apa yang terjadi ni disebabkan luar sana. Itu dia panggil externalizing. Contoh. Disebabkan sekarang ekonomi buruk. Okay, ringgit jatuh. So dia external. Externalizing. Sebab budak-budak tinggalkan saya. Budak-budak tak support saya. Externalizing. So maksudnya reality tu hit dia. Reality of Keadaan sekeliling dia. Hit dia. Dia salahkan keadaan. Contoh. Menyalahkan keadaan. keadaan. sama macam yang Abraham punya tu. Macam mana? Itu kan map kat neurostructure kan? Ya, kebetulan sama. Sebab itu pun cerita tentang individu, reality ya. Dia mesti ada part dia takkan lari. Tapi ni sekarang kita tengah tengok reality. Kita tengok RIM model, RIM. Reality Interpretation Model by Coach Megat. Ni memang tak ada, tanya AI pun tak ada. Ini I punya model. Original ada TM Reality interpretation. Penilaian. Reality interpretation. Bagaimana kita nak interpret reality. Sebab apa? Kalau you tengok by me, to me, as me dan through me, sangat susah nak difahami. Pergilah tengok mana-mana buku ke apa ke, sangat susah orang komplain.
Dan ada orang cakap ini Buddha punya manifestation lah apalah dia bawa kepada ni. So kita pergi kepada academic, science. Pertama saya bagi tahu ya adalah externalizing. Kita external benda tu. Reality hit kita. Yang kedua adalah apa dia? Agak-agak. Ini pula. Ya. Ini pula. Owning. 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 Own lah. Own. Own. Owning. Tadi kita externalizing. Sekarang kita owning dia. Kita own benda tu. Maksudnya apa? Me. Trigger reality. Kita ubah reality tu. Kita owning action tu. Sekarang ni reality hit kita. Dia kita hit reality. Maksudnya kita ada power untuk mengubah. Kita ada action yang kita boleh buat. Kita tanya dia, so apa you buat? Owning. Kita tak externalizing saja, menyalahkan orang luar. Kita own responsible tu. Saya pernah buat benda ni. Kita boleh kali saya. Macam mana? Macam mana? Kita banyak kita tarik. Kita lah owning, kita banyak owning. Kalau dalam neuro structure kita cakap apa? Kita cerita behavior, competency. So bila kita cerita behavior, competency, kita cerita kita owning. Itu short form dia. Maksudnya apa alternatif yang awak ada untuk selesaikan masalah Ya. ni, isu ni? Yes, Itulah. that's why we hit the reality. Sekarang ni reality hit kita. Kita external semua, tim lemah, ringgit jatuh, tak ada support daripada company, semua externalizing. Seolah-olah kita tak wujud. Faham. Sekarang kita owning, kita wujud. Kita apa kita boleh buat pada reality tu? Dalam mana keadaan sekalipun kita boleh Ini type of individual tu betul? Type of individual tu. Ada yang menyalahkan keadaan. Dalam reality apa? Dia tengah duduk dalam state reality apa? Dan ingat reality ni berubah-ubah tau. Berubah. Sebab tu kita nak tahu dia di reality mana sekarang. Ini boleh share pada HM. Tinggi sangat ni. Kita yang nak kena gunakan. Ini kita. Kita nak gunakan. Ini tu HM. HM mati dia. Yang ada sekarang pun dia dah hitam. Dapat tak? Sekarang kita owning dia issue and challenge tu. Macam mana aku boleh ubah? Okay, baru kita pergi yang ketiga. Apabila ada setengah orang, dia dah boleh buat dah. Apa dia? Itu kan I understand. Coach, kita boleh analyse ke diri kita ni externalizing ke, owning ke? Boleh? Masa kita bercakap Boleh sebenarnya. Tapi the moment masa you cakap, you tak understand reality you. Percayalah. You tak nampak reality you di mana. dia nampak kita cakap lagi. Sebab you tak sedar. Sewaktu you bercakap, reality tu tengah happen dekat you. Tapi kita nampak reality tu di mana. Ya. Point of view orang. The moment you dah nampak reality tu, you dah boleh ubah state tu sendiri. Ya, sebab apa? Bila orang tu duduk dalam masalah, dia tenggelam dalam reality tu. Dia tak perasan. Tapi bila dia tengok daripada luar, benda tu jadi objek, sekarang baru dia nampak. Dia dah pecah subjek dengan objek, dia pecah. Reality ni happen apabila subjek dengan objek melekat. Dia jadi satu reality. Dia tak dapat tengok, tak dapat pisahkan. Okey, dapat tak owning? Dapat. Betul. Okey. Maksudnya kita Own the reality. own reality. Kita control reality. Yes. Kita Okay. pegang reality. Yes. Yang ketiga adalah Okay. sensing. Ya, sensing. Kita dapat sense, dapat rasa reality tu. Tapi kita bukan lagi mengubah reality tu. Bukan. Maksudnya kalau dia punya gambar, tengok yang ada panah Ini reality hit saya. Ini saya repair reality. Sekarang me reality. Maksudnya ada part reality hit kita, ada part kita hit reality. Maksudnya kita tidak menidakkan ada external factor. Yang tadi dia menyalahkan external saja. Yang ini dia percaya kepada kuasa dia saja. Dia boleh buat ni, boleh buat tu, buat ni. Yang ini dia lebih Tolak langsung. dia boleh faham. Maksudnya ada part yang aku boleh buat, ada part yang aku tak boleh buat. Aku adalah part of the process saja. Ini sensing is the best mana? Belum lagi. Jadi ada orang dia cakap, okay, aku adalah part of the process. Jadi sekarang dia tone down, dia relax, lebih relax. Dan dia tahu maksudnya, aku part of the process. Kalau dulu dia percaya dia control. You control. Betul lah. So, dia boleh berubah-ubah. Dia berubah. Berubah-ubah. Sebab tu dalam setiap isu dia berubah. Reality ni. Jadi kita yang nampak, dia tak nampak tu. Kita tengok dan kita nampak dia di reality mana.
Dan last kali apabila sensing, baru kita tahu the last reality. Kalau saya kan kita nak bantu dia untuk pergi ke realiti seterusnya. Pattern orang kan, pattern orang dulu kan. Ha? Realiti orang tu kan. Apa yang saya faham, Coach, ini adalah bila kita buat ada issue and challenge, Ha. kita coaching dia orang, Ha. ataupun advice dia orang. Okay. So kita akan faham dia orang ni externalizing ke, owning ke, sensing. Yes. Untuk kita tahu dia di reality mana. Betul. Faham. Realiti dia tak boleh ubah. Dia tak boleh ubah. Dia cuma tahu. Kita cuma tahu je. Last kali, Dapat setakat ni. So kita pergi yang terakhir. Yang terakhir adalah kalau dalam konteks ilmu kita panggil embodiment. Ini embodying lah sebab kita pakai ing. So, apa kita buat? EMBODYING. Embodying, embodiment. Maksudnya kita menjadi reality. apa tu? Me, tak apa, saya terangkan. Me equal to reality. Okay, nanti kita akan pergi pemahaman dia macam mana supaya lebih faham. Ni part-part yang sangat important tau. Okay, sekarang kita faham, kita adalah reality. Maksudnya dia bukan kita reality apa happen tu happen sebab kita. Bukan. Maksudnya, bila kita cakap kita embody, macam Fauza, ambil contoh Fauza, bila berlaku sesuatu dalam organisasi Fauza, Fauza tahu yang kerana akulah reality to happen. Sama ada bad atau good because of me. Okay. Jadi maksudnya kita boleh mengubah reality tu. Tapi bukan duduk owning tu bukan Maksudnya kita boleh mengubah reality happen sekarang. Dengan apa? Mengubah kita. Itu bezanya. Yang ini kita mengubah perkara. Aku buat ini, aku buat. Kita menunjuk keluar. Sekarang ni kita tidak menunjuk keluar. Kita mengubah kita. Mungkin cara aku mengurus ni tidak tepat. Ubah diri sendiri. Ya, sepatutnya aku ubah teknik menyampaikan embodiment dia panggil. Dia menegakkan diri dia. Kita ubah diri kita dan reality akan berubah. Itu yang membentuk identiti tu. Ya, yang ni tadi kita ubah state tu. Keadaan saja. Itu beza. Tapi ni kita set ubah diri kita. Kan kita coaching dan kita tahu contoh kita tahu dia berada di owning nombor satu contoh. Adakah kita nak kena bantu dia untuk lepas ni bila kita coaching kita Owning bukan nombor satu. bukan, Nombor dua. Nombor dua kan. Adakah kita nak kena bantu dia, kita coaching lagi untuk dia faham dan kita maksudnya kita nak Sampai kena dia jadi nombor sampai dia jadi nombor 4. Okay, pertama jangan cakap reality dia apa. Kau sekarang ni dekat owning. Jangan Kita as a kita Okay, dia punya prasyarat bila you dah faham ni, maksudnya bukan mana satu reality yang lebih baik. Bukan. Dia punya prasyarat adalah Ini cuma nak map. reality mana yang boleh things happen, yang make things happen. Dengar. Reality mana yang boleh menghasilkan result yang kita nak diperlukan sekarang. So maknanya walaupun nombor satu kalau dia boleh Kalau itulah menghasilkan result, itulah reality yang kita nak bawa dekat dia. Bukan maksudnya dia salah. Reality mana yang boleh menghasilkan result dalam state dia. Yang tu kita nak pakai. Pada dia. So tak perlu dia empat-empat ni pun lah. Bukan. Bukan gunakan je. Ni tentang orang tu. Tentang orang tu, kita nak tengok. Bagi I, real case. Mari kita tengok sama-sama. Dia tengok. Orang ni buat lebih baik. Tu ayat dia. Dia tengok. Dia sentiasa tengok orang ni buat. Dia lah okey. Tim tu buat okey lah. Externalizing. Sudah faham. Externalizing. Nampak? Dia externalizing. So, reality apa yang sepatutnya baik kat dia sekarang? bagi contoh orang Bagi contoh orang lain lah kat dia. Bagi contoh kejayaan orang lain pada dia. Apa yang you boleh map daripada dia untuk you guna pakai? Owning. Jangan hanya point it out. Take it and bring it in. Yang resipi tadi. Okay. Nampak tak? Supaya you owning. So, apa yang you boleh buat? You dah dapat cara dia tadi. So, macam mana you nak buat? So, bila cakap macam mana dia buat, dia dah owning benda tu. So, reality tu yang bawa dia progress. Nampak tak?
And then kita tengoklah how to buat tu. Kita betulkan dia macam mana nak buat. Ya. So dia jadi part of pressure lah, sensing. Bila kadang-kadang bila kita punya leader dia cakap apa? Dia mula nampak apa? Bila dia percaya dia buat, kan? Kalau aku tak manage team ni, dia tak berjalan. Kalau aku tak datang turun padang, dia tak ni. Dia akan jadi micromanage lama-lama. Sebab tu kita nak pergi sensi, bagi nampak dia. Yang kau adalah part of the process saja. Tak semestinya benda tu happen kalau kau selalu datang. Kau kena develop dia juga. Nampak sensi. Dia peranan dia jadi kecil. Dia tak macam beban ke kepala dia. Ada satu case, ada punya training sama dengan Andy juga lah. Kita orang kan coach tahu kan Platinum Walk kan. Platinum Walk ramai budak Kowe. So sekarang ni kita ada lebih kurang 7 office dan baru tahu pula ada office CST baru buka kat situ lagi. So ramai. Oh sama dekat situ juga kan. So ramai. So jadi dia orang datang apa tau, externalizing yang mana kita tahu exam. Tempat ni susah nak buat recruitment. Sebab yang datang orang mesti tahu Platinum Walk Kowe. Jadi orang dah label macam tu. Jadi sebab itu untuk dapat recruitment kan. So jadi tapi apa yang bagus kita bawa ni pun owning lah. Alternatif yang dia ada untuk keluar daripada tu. Contohlah. Oh, okey. Study case tu boleh itu jadi as a study case coach. Boleh. Itu simple sangat tu. Okey, ingat ini adalah state individu. Individu. Kita first kali bila kita dah faham apa makna masalah tu pada dia, kita nak tahu dia sekarang duduk di realiti mana dalam masalah tu. Lepas tu baru model datang. Saya dah cuba macam-macam dah. Okey. Saya cuba macam-macam dah. Saya buat proses HRA ni sampai saya buat, saya bersama-sama dengan leader saya 3 bulan. Tapi saya masih drop out, saya masih banyak. Saya tak tahu kat mana lagi saya nak buat. Kan? Saya masih mencari lagi ni. Kita kan dia dah masukkan diri dia dalam tu. Maksudnya sensing lah. Dia dah buat proses-proses dia kata lah. Owning baru. Dia kata dia kata owning. Saya dah buat A, saya dah buat B, saya dah buat C. Aku cakap dah buat. Tapi tak jadi lah Sam. Saya dah buat lah. Saya dah buat. Saya nak tengok balik. Maksudnya kita tahu dia duduk dalam realiti kedua lah sekarang. Maksudnya dia tidak menyerah kepada takdir, tapi dia cuba apa yang dia boleh buat. Okay tak? Okay. So adakah kita nak perlu bawa dia ke reality sensing? Atau kita nak stay kat situ? Kita kena tengok lagi. Sebab tu kita kena tahu tadi map reality mana yang sesuai untuk keadaan tu. Mungkin dia tak bersama dalam proses tu kan? Mungkin dia masih kat owning tapi proses dia hancur. So repair lah situ dulu. Maksudnya mungkin juga dia tak berada dalam proses tu. Ya. Dia arah-arah. Owning lah. Cek lah dia. Awak buat dah ni kerja ni. Ayah seram. Sensi. Proses-proses tu. Itu sensi. Ya. Sama-sama lah. Macam leader-leader kita yang hebat-hebat tu. Yang sama-sama tu. Dapat reality? Sensi kan tu. Okay, last kali sebenarnya ni the best reality lah. So reality ni adalah system and design, duduk dekat leader coach. Apabila sesuatu things happen, kita tak menyalahkan orang luar, kita tak cakap kita nak ubah benda tu, kita tak cakap juga aku part of the process dia. Tak, kita repair system and design kita. Kita repair kita sendiri. Kat mana aku boleh betulkan sistem and design aku? Kat mana aku boleh betulkan cara aku mengurus dan memimpin supaya realiti aku berubah? Nampak tak? Kita ubah kita untuk realiti berubah. Dapat sudah? So lepas ni untuk kita sentiasa tengok nombor 4. Apabila benda tu happen, sebab apa ini yang kita boleh kontrol. Kita boleh kontrol. Tengok embodying. Apa yang aku boleh buat? Adakah cara aku mengurus? Cara memimpin? Adakah sistem structure yang aku buat ni tidak tepat? Tengok bagaimana aku nak play around. Jadi maksudnya kehadiran kita mengubah realiti. Perubahan pada kita mengubah realiti. Bagus kan dia ada terms. Dia maksudnya kat sini saya faham satu benda kan bila saya belajar benda ni empowering ni. Dia bukan kita kata orang boleh kalau ada ilmu kita cakap pasal ilmu ni yang mana muncul kan. Orang takkan kita kata kita lagak ke leader yang memang short sendiri je sebab memang mereka tu tak ada ilmu. Sebenarnya benda tu a part of the ilmu tu sendiri. Untuk dari segi reality tu dia ada terms dia. Dia tak faham. Yang kita pun tak faham lah. Maksudnya lepas ni cakap embodying. Embodiment. Kita bawa kepada kita. Apa yang aku boleh ubah? Apa yang aku boleh buat? Kita, macam saya tak betul kita menjadi lebih baik
baik, kita lebih baik because I want that kan. Tapi sebenarnya embody. Ya, embody. Sebab kita boleh mengubah realiti. Nampak dua perkara ni nampak macam dekat kan? Tapi jauh. Owning ni kita own the problem, kita repair problem tu. Tapi embodying kita repair sistem design tak usik benda tu dan benda tu berubah. Lagi effect lagi lah. Maksudnya kehadiran kita mengubah suasana tu. Kita nak jadi leader yang macam tu. Coach mentor kan. Itu leader coach. Maksudnya sekarang bila you datang, kehadiran you. Okay, dulu I dah cakap apa? What is leadership? Leadership is what you bring to the table, I cakap. Apa yang kau bawa mengubah keadaan. Itulah sebenarnya leadership. Embody. Kehadiran kita mengubah reality team tu. Okay tak? Bukan kita ubah structure and proses itu. Kau buat ni tak betul. Itu level owning saja. Kadang-kadang coach lah, macam saya punya stick kan. Team saya ada manager yang perform, ada manager tak perform. Saya cakap dengan saya Medi, dekat mana silap saya ada manager, sebab ada yang perform, ada yang tak perform. Embodying lah. Stick saya, saya embody. Adakah saya punya structure design yang tak okey ataupun ni kan. Tapi bila saya tengok balik, mungkin lag saya tu pada Elevate 45. Itu lah. Kita tengok pada apa kita boleh buat dalam sistem dan structure kita. Dalam design kita, pada kita. 45 dengan dia. Ya. Buatkan dia tak bergerak, yang kita tak boleh nak buat tu dalam pukul rata kan. Panggil dia. Dan bila kita buat benda tu, baru nampak dia bergerak. Betul. It's good. Betul. Betul lah tu, sebab kita tengok pada kita. Pada kita dulu. So lepas ni tahu kan, untuk leader, you kena duduklah di realiti keempat selalu. Okay, baik. Okay? Boring. Untuk leader. Itulah coach yang cakap sebenarnya. Kena ajar tu. Supaya kita Dia dah tahu. Kita tahu masuk kiri kanan. Ya. Kanan tengah tak bagi lah. Sampai destinasi tu. Ya. Jadi bila you tengok di realiti keempat, you takkan marah orang lagi lah. Tak ada isu lah nak marah dah. Hilang tak isu marah orang? Ya, isu marah orang apabila you duduk dekat nombor 2. Coach repair kita orang pun sistem Rizal. Ya. Pandai tu ya, sistem Rizal lah. Okay, nampak tak? Bila orang marah sebab apa? Sebab dia percaya dia boleh mengubah realiti. Dia duduk realiti 2. Padahal tak ubah pun. Ada tak susah nak ubah state tu kan. Dia buat apa yang boleh buat tapi jangan harapkan hasil. You boleh berusaha saja. Result Allah SWT. Maksudnya macam itulah kalau dalam kalau bahasanya kan. Maksudnya jangan percaya pada usaha you. Tapi you ditakdirkan boleh berusaha, usahalah. Kau lagi Eri. Faham sudah? Faham kau. Bagus. Alhamdulillah. Supaya konsep tu you nampak dengan tepat lah. Kalau tidak, you percaya pada usaha you. Tangan kita in our hand. Sebab tu you percaya. Aku dah buat ni, kenapa tak jadi? No, atas. Okay? You ubah diri you saja. Clear tak clear sangat ni? Dapat? Tak. Tahu sahabat macam tu. Faham. Apa tu? Okay. Bila kita dah tak dapat apa benda cerita ni kan. Okay, so far boleh capture? Boleh coach. Okay. Nampak lebih jelas lah pada realiti tu. Alright. Ingat Saya dah panggil kita ingat macam Coach, saya biasa saya ada beberapa projek bila saya buat perusahaan ni kan. Bila kita dah berjalan, kita dah tengok dekat mana kita ni semua. Ini language lah yang saya dapat daripada manager kan. Dia contoh hayat dia punya PSM, saya tahu dia clear, saya tahu saya start kat mana, sebab apa tak boleh buat formal lagi. Saya admit semua ni ada mungkin ada part of saya lagi, which is contoh HRL tak solid. So mungkin saya tak mainkan peranan untuk solidkan HRL lagi. So kalau language macam tu, adakah dia nombor 4? Jangan try je coach. Dia nak try. Okay, owning tak nak try. Owning lah, saya sendiri owning. Salah. Dia kata saya tak betul-betul buat lagi HRL. Saya tak betul-betul jalankan lagi HRL. Maknanya dia tak betul jalan lagi, maknanya dia dah owning lah masalah tu. So apa yang dia boleh buat? Dia kena sensing lah, part of the process. Kita kena check lagi dengan dia sama ada dia part of the process or no. Adakah dia buat kerja tu leader dia buat, ataupun dia yang buat, ada proses tu, ada terlibat dengan dia. Kita check lagi, explore lagi. Explore Explore lagi. Untuk kita dapatkan
Nak bawa ke Tak, ni lah MOU ni. Tak, okey. Contohkan dia cakap satu, dia mungkin dia macam admit lah kesalahan dia. Okey. Mungkin dia tak betul-betul jalankan dengan solid. Okey. Tapi tak apa, saya balik, saya akan discuss balik dengan tim leader saya Boleh. dan tim manager yang di Kuala Lumpur itu untuk kita tahu lain dekat mana. Okey. And ni biasa and kita orang punya sesi lah, sesi. Okey, lepas tu saya akan bagi tahu, okey, Bu, saya akan balik dulu, discuss balik kat mana yang nak cover balik sebab dia dah faham proses structure kat mana dia semua nak buat kan. Balik, check balik kat mana kena repair dan nanti datang bagi feedback kat saya balik. Apa yang bawa nampak, dekat mana yang bawa improvement. Biasa and sesi kat situ. Saya nak tahu benda tu reality dekat mana. Owning. Maksudnya you bagi dia owning reality tu pada dia. Dia sekarang reality dia tak clear. Dia tak tahu dekat mana. Kita cakap, okey, apa yang you boleh buat sekarang supaya result ni boleh berubah. Okay. Jadi bila you cakap apa you boleh buat, you pergi reality nombor 2 lah. Owning lah. Kalau apa yang saya faham kalau Andrew ni dia cakap macam ni. Saya ada tidak apa dalam proses ni HRM sebenarnya saya punya sedikit kesilapan saya. Yang mana saya tak betul-betul konsisten buat. Owning. Hari ni saya buat. Owning. Besok saya tak buat. So saya nak ubah diri saya nak pergi better. Bila dia nak ubah objek, dia masih owning. Nak ubah reality. Sebab dia nak ubah reality tu. Sekarang ni dia ubah, transform. Saya akan transform diri saya. Apa yang aku boleh buat supaya result berbeza Apa yang aku boleh dengan cara aku mengubah reality aku sekarang. Itu dia tanya kita ke? Kita tanya diri kita. Dan kita tak cakap dekat orang tu kita, okey, sekarang cuba kau pergi level 4, embodying. Maksudnya untuk kita tahu reality dia tu, apa ni dia tu duduk Language dia, sampai. Bila dia cakap tu confirm kita tahu dia dekat mana. Okey, sangat mustahil dia orang terus pergi nombor 4. mustahil ya. Sangat mustahil. Tanpa ilmu dia tak pergi nombor 4. Dia macam ni. Okey. Tengok kenapa orang cakap tanpa ilmu dia akan pergi, tak akan pergi nombor 4. Sebab dia macam ni. Orang cakap apa? Musuh pada orang pandai apa? Ego. Ya, musuh pada orang pandai adalah ego. Jadi maksud dia kena rendahkan ego dia. Saya tahu saya belajar psikologi. Ya, dia kena rendahkan ego dia supaya dia boleh absorb ilmu tadi. Sebab apa? Pandai tu menjadi musuh pada dia sebenarnya. Menyebabkan dia tak nak lagi ambil tahu. Sebab dia rasa dia sudah pandai. Sama juga orang cakap apa? Kalau dalam apa ustaz-ustaz bagi tahu apa musuh pada orang alim? Dia ingat amal dia membawa dia ke syurga. Dia percaya pada amal dia membawa dia pada syurga. Apabila kita ingat, bila kita judge orang, kita nampak orang tu, tengok dia kelang kabut je hidup dia. Kelang kabut je hidup dia. Kita sebenarnya apa? Kita ingat kita lebih baik daripada dia. So dalam secara halusnya, you sebenarnya dah berada sangat jauh. Sebab you dah ada ujub, you dah ada rasa riak dengan amalan you. You yakin amalan you membawa you ke syurga maksudnya. Jadi you kena jaga-jaga. The moment kita tengok orang, kita nak judge dia, dia ni memang dia ni memang tak pandai, dia ni memang tak ada berilmu, dia ni memang tak alim. Sebenarnya you dah buat satu perkara yang sangat merosakkan diri you. Islam bagi kita masalah. Itu setan aku je. Itu setan sebenarnya. Sebenarnya kita ingat kita lebih baik dari dia. Itu dia sebenarnya. You ingat you lebih baik at better state daripada orang yang you kata tu. Macam kita mengata orang lah. You mengata orang kan, orang tu dapat pahala, orang yang you kata tu dapat pahala you lah. Aku cakap kan. Sebab kita mengata dia. Jadi maksudnya samalah dengan ni, dalam proses ni bila kita nak cerita embodiment, musuh dia apa? Sebab dia selalu ingat dia boleh mengubah realiti tu. Musuh dia. Bila kita ingat kita boleh ubah semua perkara, jadi kita lupa yang kita nak ubah diri kita. Kita dulu sebenarnya. Kita ubah diri. Ya, kita akan lupa, kita lupa. Mula kita menyalahkan orang. Lepas tu kita rasa, ini aku boleh buat. Lepas tu bila kita tak boleh, kita cakap, ini mungkin ada perkara aku boleh buat, mungkin ada perkara aku tak boleh buat, aku tak boleh buat lah. Tapi kita lupa nombor 4 tu, maksudnya you have to change yourself. Ubah dengan ikhlas. Supaya realiti semua ni berubah. Sebab tu, humble lah. ya, humble ni bukan boleh humble is not word tau. Bisa buat lah. Dia bukan perkataan yang kita cakap, kita kena merendah diri. Bukan. Humble ni adalah, Keikhlasan lah coach. Kita nak ubah diri kita ni kena ikhlas.
lebih kurang macam tu lah. Sincere ni pun you tak boleh nampak dengan perkataan lah. Kalau you cakap saya ikhlas, maksudnya belum lagi lah. Macam tu lah. Kalau bercakap kalau kita Kalau you masih boleh cakap lagi, maksudnya belum sampai lah. Ya. Tu level dia. Dia diam-diam je coach. You diam, better you diam lah. Macam tu. Kalau sebab tu juga kalau ada masanya kita tahu melebihi orang yang kita rasa aku tahu benda tu tak betul. Lebih baik you diam je lah. jujur, aku jujur, aku You diam je. Tak perlu orang tahu benda tu Itu antara kita nak buat kita. Itu embodiment maksudnya Untuk individu kan coach. Hah? Untuk individu kan. Untuk individu. Macam kat sini habis sini. Macam contoh kita ada visiting. Ha. Daripada tak ada satu yang proses sampai ada satu yang proses. Kita ni sebagai individu ni kita embody, kita belajar. Betul. Kita boleh consider embody juga. Macam semula. ECT. Ha? Dia tak ada structure proses sebelum ni. Tapi coach masuk untuk ajar kita structure proses. Okay. Dan kita pilih nak belajar structure proses. Tapi by tip. Okay. Okay. Sampai sekarang kita masih lagi kita ubah diri kita untuk kita ubah reality. Betul. Iaitu that situation embody. Tapi ni baik tip lah. Baik tip. Jadi serumpung ni pakat belajar. Belajar structure proses, belajar ilmu menunggu dan memimpin, belajar leadership pun semua tu embody kan. Ya, pandai. Okey, sekarang ni bila Haji cakap macam tu sudah mula nampak. Apabila apa yang kita buat dalam smart leadership, kita sebenarnya belajar apa? Supaya kita boleh memimpin dan mengurus dengan lebih baik. Kita pergi ke proses nombor 4. Kalau dulu kita rasa apa? Kita always akan tengok apa tim nak buat, apa manager kena buat, apa ni kena buat. Kita lupa kita nak tengok apa yang aku kena buat. Betul tak? Apa yang aku kena buat sebenarnya supaya aku boleh memimpin dan mengurus dengan lebih baik. So that's why lah kita pergi smart leadership. Tapi leader kita dekat situ. Leader kita duduk dekat owning. Leader kita duduk kat Banyaknya owning sekarang. Dia rasa macam dia akan ubah reality dekat owning. Ya, leader kita sekarang dekat owning lah. Tapi state dia tak apalah, kita bawa dia slowly. Proses ni dia takkan terjadi dalam sehari sebab tu development. Tapi dengan kita tahu benda tu, kita nak masuk dekat coaching advisory. Betul coach? Kita tahu reality dia tu, reality yang sebetulnya daripada Tanpa coaching advisory memang tak tahu. Sebab apa? Bila tanpa coaching advisory kita tahu, kita dah assume. Nampak tak? You dah langgar rules tadi. Tanpa coaching advisory, you dah rasa, aku rasa dia macam ni, you dah buat assume dah. You dah ada judgement, ada label, ada perception. Maksudnya you dah buat mistake. Okey, dapat sudah? Faham Okey, tadi bila kita ada masalah, kita cuba understand how heavy problem tu pada seseorang individu. Betapa beratnya masalah pada tu. Nak tengok betapa berat, kita tengok the past dan tengok future. Jadi bila tengok future, kita tahu betapa pentingnya masalah tu pada dia. Bila tengok yang past, kita tahu betapa berat. Jadi kita tahu makna problem tu pada dia. Sudah dapat? Bila kita dah tahu makna problem tu pada dia, kita nak tengok dia ni duduk dekat realiti mana dan realiti apa yang sesuai dan boleh bawa dia ke depan. Future apa tadi? Yang past berat masalah. How heavy adalah the past lah. Future? Future tu how important. Kalau tak important, dia tak bawa lagi lah. Macam dia penting lah sikit. Jadi kita nak tahu makna tu mengikut pengalaman dia, bukan pengalaman kita. So bila kita dah dapat reality tadi, dia owning tadi tu. Kita akan tengok isu and challenge ni tadi, dia kat mana, owning lah contohnya kan. Kita akan tengok apa yang boleh buat, yang dia boleh buat untuk handle isu and challenge tadi tu. Sama ada kita coaching ataupun advice tadi. Ini sekarang perasan tak apa yang kita belajar ni, yang kita tengah tengok ni, kita tak tengok orang, kita tengok kita. Perasan tak? Kita tengok nombor 4 sekarang yang saya buat ni. Selalu kita tengok orang kan. Ada tak saya sentuh coaching tu kat mana lagi? Tak ada. Ada. Ada tak coaching dia kat, tak ada kan? Kita tengok perception, jangan ada judgement, jangan ada label orang. Faham makna dia, faham reality dia. Semua kita tengok sebenarnya pada kita bagaimana melihat sebenarnya. Bagaimana melihat, how we see Kita nampak macam nak tengok sana. Kita nampak macam nak tengok orang ni. Tapi sebelum kita tengok orang ni, perasan tak kita tengok di sini sekarang? Tengok di sini. Kita tengok kita sekarang. Kita tengok me tu.
Adakah aku melihat dengan judgement? Adakah aku melihat dengan label? Adakah aku melihat dengan assumption? Adakah aku betul-betul melihat dan memahami keadaan dia? Atau aku melihat keadaan dia dengan pengalaman aku? Masih tak betul. Melihat pengalaman dia dengan realiti aku. Tak boleh. Dan you duduk nombor 4, you duduk pergi tengok realiti nombor 2. Memang tak boleh map. Jadi you kena faham di realiti 2 juga. Nah. Satu. Nah. Dia Ya sangat. manager Hmm. dia risau pasal database. Ha. Dia risau pasal database. Okey. Lepas tu kita belajar pasal Google. Dan dia sangat excited dengan Google tu. Okay. Bila nak kena buat cepat ni, kena buat cepat. Jadi dia sangat risau pasal method baru tu. Okay. Dia ni dekat level future lah. Jadi kita nak tarik dia ke Present. Betul. Jadi kalau kita nak match dengan reality tadi tu, dia only lah nombor 2. Betul. Okey, bila kita nak map dengan realiti tadi, dia risau yang dekat depan tu. Externalizing. External. Dia luar aja. Jadi kita nak tarik dia pergi realiti 2 lah. Sebab tak guna, ada kerisauan tu tak guna pada dia. Kita tahu kerisauan ni tak bawa dia kepada better state. Jadi kita cakap, so apa yang more important pada you sekarang untuk you buat? Itu soalan ni, bawa dia ke realiti tu. Realiti 2. Jadi dia cakap, apa yang important sekarang benda tu belum buat lagi. So apa yang important sekarang? Mungkin aku kena ambil tahu dulu kot. Mungkin aku kena attend kelas dulu kot. Untuk faham proses dulu kot.